Sebelum kita menelusuri lebih lanjut tentang kesalahan-kesalahan tata bahasa yang diperolehi, yang kita orang perolehi, saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut tentang media massa. Media massa merujuk kepada saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai dalam jumlah yang besar dan secara serentak dan tanpa memerlukan hubungan langsung antara penyampai maklumat dan penerima maklumat. Media massa ini melibatkan pelbagai bentuk komunikasi seperti surat khabar, radio, televisyen dan media massa dalam talian iaitu internet seperti laman web, media sosial dan blog. Contoh-contoh media massa ialah yang kita ada dalam phone, dalam telefon bimbit, iaitu WhatsApp, Instagram, Twitter dan Facebook. Media massa mempunyai kemampuan untuk menyampaikan maklumat kepada audien yang sangat besar. Ia merangkumi masyarakat dari pelbagai latar belakang, usia dan lokasi. Media massa memegang kuasa besar dalam mempengaruhi pendapat umum, pola pemikiran dan tingkah laku sosial. Ia boleh membentuk pandangan politik sosial dan budaya masyarakat. Contohnya, media massa ini boleh mempengaruhi minda seorang. Dengan seorang tu post, dia akan mempengaruhi minda orang lain untuk mengikut. Contoh-contohnya ialah trend yang terdapat di TikTok. Media massa juga tidak terhad pada satu bentuk komunikasi selain surat, khabar dan majalah. Ia juga merangkumi. Media massa mempunyai keupayaan untuk menyebarkan maklumat dengan cepat, sama ada berita terkini, kempen ataupun pemasaran ataupun hiburan. Ini memudahkan orang lain untuk mendapatkan maklumat dalam masa yang singkat. Dari segi kepantasan penyebaran pula, media massa mempunyai keupayaan untuk menyebarkan maklumat dengan cepat, sama ada berita terkini dan lain-lain. Penyiaran secara satu arah ialah daripada media massa. Sebahagian besar media massa tradisional seperti WhatsApp dan Instagram berfungsi dalam satu arah, iaitu daripada penyampai kepada penerima tanpa interaksi langsung, hanya melalui telefon bimbit. Media massa berfungsi sebagai alat untuk memberikan maklumat dan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, menyampaikan hiburan dan memperkayakan budaya. Selain itu, ia juga menggalakkan kempen sosial, politik ataupun ekonomi, serta menyediakan platform untuk perdebatan awam dan perbincangan isu-isu penting. Kita bincangkan pula tentang kelebihan media massa. Antara kelebihan media massa ialah penyebaran maklumat yang cepat dan luas. Ish, teruk ni kemalangan ni. Dok, mari sini. Cuba tengok video ni. Tengok. Teruk tu. Dia orang accident. Hampir pecah kepala tu. Tengok. Dua kereta kemalangan kerana memandu secara berbahaya. Tapi aku rasa berbahaya tu salah. Setahu aku yang aku belajar dulu, berbahaya tu salah. Oh, iya. Dia salah dalam sistem bahasa Melayu. Cuba kau terangkan. Di sini aku terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk situasi yang pertama seperti di sebelah, iaitu perangai sesetengah orang memotong secara berbahaya walaupun tahu jalan ini banyak dah kes. Kesalahan yang terdapat di dalam ayat itu ialah berbahaya, iaitu kesalahan imbuhan yang diletakkan. Berbahaya tidak dalam imbuhan dalam bahasa Melayu tidak terdapat imbuhan berbahaya. Yang terdapat ialah berbahaya, dan lain-lain. Untuk membetulkannya ialah perangai setengah orang memotong secara berbahaya walaupun tahu jalan ini banyak dah kes.
kata ini ialah kesalahan morfologi, iaitu pada struktur pembentukan kata. Kata dasar bahaya sepatutnya digabungkan dengan menjadi berbahaya. Namun disalahgunakan oleh ramai orang dengan menggabungkan imbuhan mer dengan bahaya, menjadikan merbahaya. Seolah-olah menggunakan imbuhan mer itu tidak wujud dalam sistem bahasa baku. Ini adalah kesalahan penggunaan morfem terikat awal yang tidak tepat, iaitu merbahaya, bukan bentuk yang sah dalam morfologi bahasa Melayu yang standard. Pembetulan yang betul ialah memotong secara berbahaya, iaitu perangai setengah orang memotong secara berbahaya walaupun tahu jalan ini banyak rakis. Dok, cik tengok sapi. Aku cek dia lah. Sebab sekarang dia kat tengah Nur. Aku tanya dia bila dia balik, ingat dia tak reply lagi. Tak reply lagi? Macam pintu nanti. Tu lah dalam anda malam ni. Tapi kenapa kau cek gini? Kenapa? Salah tak? Salah lah. Mana yang salah? Dekat daripada. Oh, iya? Kenapa salah? Dia patutnya dari. Oh, iya? Tak faham, cuba kau terangkan. Yang sini aku terangkan. Kalau kita tengok pula pada situasi kedua, iaitu mesej daripada seorang kepada seorang, iaitu menanyakan kau gerak daripada Terengganu pukul berapa. Kesalahan yang terdapat ialah daripada, kerana ia merujuk kepada seseorang, namun dari merujuk kepada arah, masa dan tempat. Penggunaan yang betul ialah kau gerak dari Terengganu pukul berapa. Daripada dalam ayat ini tidak tepat digunakan dari sudut morfologi dan semantik. Kata sendi daripada digunakan untuk menunjukkan sumber, bukan tempat. Contoh untuk daripada ialah hadiah ini daripada ayah. Untuk tempat, morfem bebas yang betul ialah daripada. Kesalahan ini melibatkan pemilihan kata sendi nama yang tidak sesuai dengan konteks, ruang dan lokasi. Pembetulan yang betul ialah kau gerak dari Terengganu pukul berapa. Seperti yang diingatkan semula, dari untuk tempat, arah dan masa. Dan daripada ialah untuk sumber manusia dan objek abstrak. Di hari mulia ini ku susun 10 jari. Lagu apa kau nyanyi? Lagu raya? Lagu lama ni tapi sedap pun. Sedap lagu ni. Nanti aku rasa kita main lagu ni. Kau main gitar, nanti aku nak nyanyi. Okay, boleh. Nak nyanyi di hari mulia. Tapi aku rasa salah. Kat mana salah ni? Kau tengok lirik tu. Di hari mulia ini. Bukan di patutnya. Patutnya apa? Patutnya pada. Kenapa macam tu? Cuba kau terangkan. Dia kesalahan dalam sistem bahasa Melayu. Mestinya kita lihat pula pada situasi ketiga, iaitu tajuk sebuah lagu iaitu Pulang di Hari Raya. Perkataan di digunakan untuk tempat, bukan masa. Dalam konteks ini, Hari Raya ialah masa, iaitu waktu perayaan dan bukan lokasi. Pembetulan yang betul ialah pulang pada Hari Raya. Itu yang betul. Kesalahan yang terdapat ialah digunakan untuk menunjukkan tempat. Contohnya di rumah, di kampung dan di sekolah. Manakala pada pula digunakan untuk menunjukkan masa dan waktu. Contohnya pada waktu malam, pada hari Ahad, pada hari raya. Pulang pada hari raya, iaitu balik ketika perayaan Aidilfitri, yang bermaksud hari raya itu membawa maksud masa, bukan lokasi. Kesalahan di hari raya, kesalahan ini ialah penggunaan kata sendi yang tidak sesuai untuk menunjukkan masa. Dalam segi morfologi, kata sendi
Di digunakan untuk tempat dan kata sendi. Pada digunakan untuk masa. Hari raya merupakan unsur masa dan peristiwa. Jadi kesimpulannya, kesalahan ini juga berada di bawah kesalahan morfem bebas, iaitu kata sendi nama. Konteks ayat yang betul ialah pulang pada hari raya. Sebelum kita menelusuri dengan lebih dalam lagi topik yang ingin dibincangkan, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai media elektronik. Media elektronik ini merujuk kepada alat ataupun sistem yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi, hiburan atau komunikasi. Ia melibatkan penggunaan peralatan seperti televisyen, radio, telefon bimbit, komputer dan juga internet. Media elektronik ini memainkan peranan penting dalam masyarakat moden kerana ia membolehkan penyampaian maklumat dengan lebih cepat dan meluas serta efisien. Antara jenis-jenis media elektronik yang kita sering lihat di persekitaran kita antaranya ialah televisyen. Televisyen ini merupakan salah satu bentuk media elektronik yang paling popular atau untuk penyiaran berita, hiburan maupun pendidikan. Seterusnya, radio. Radio juga merupakan media elektronik yang telah lebih lama tapi masih lagi tetap relevan hingga ke masa kini. Seterusnya, internet. Media elektronik yang paling meluas dan paling cepat berkembang. Internet membolehkan akses kepada maklumat, komunikasi serta pelbagai macam lagi seperti hiburan, pendidikan dan sebagainya. Seterusnya, komputer dan juga perisian multimedia. Komputer dan sambungan internet adalah alat yang sangat penting dalam media elektronik. Ia digunakan dalam pelbagai bentuk, sama ada untuk berkomunikasi, menyimpan data, hiburan serta pendidikan dalam pelbagai platform multimedia. Seterusnya kita akan lihat pula kelebihan dan kekurangan media elektronik ini. Antara kelebihannya ialah cepat dan mudah. Seperti yang kita tahu, maklumat di dalam sistem elektronik ini boleh disebarkan dengan pantas ke seluruh pelosok dunia. Seterusnya, interaktif. Terutamanya internet, pengguna boleh berinteraksi dengan kandungan yang disampaikan seperti melalui media sosial atau forum dalam talian. Seterusnya, accessibility. Ia dapat diakses pada bila-bila masa dan dari mana-mana tempat sahaja, terutamanya dengan adanya peranti mudah alih. Seterusnya kita lihat pula kelemahan media elektronik. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Media elektronik amatlah bergantung kepada penggunaan sambungan internet ataupun alat elektronik yang berfungsi yang mungkin tidak selalunya tersedia di mana-mana tempat. Seterusnya, ia juga terdapat kesan negatif seperti isu berkaitan penyebaran berita palsu atau kandungan negatif yang dapat mempengaruhi pengguna. Secara ringkasnya, media elektronik ini merupakan sesuatu yang amat-amat penting dalam kehidupan moden kerana ia mampu menghubungkan masyarakat dengan informasi dan juga hiburan dengan cara yang lebih berkesan dan bersepadu. Kelakar dah cerita ni. Tengok, dia tak habis ulang pasal roti jala Mak Limah biadab tu. Ya tu. Sekejap. Roti jala Mak Limah biadab. Betul ke ejaan biadab dia macam tu? Yelah, aku pun perasan kenapa dia pakai B. Aku rasa ada yang salah lah. Kan? Aku rasa yang betul dia macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang satu kesalahan bahasa yang telah berlaku dalam satu klip pendek di mana terdapat individu yang membincangkan tentang roti jala yang dinamakan roti jala Mak Limah biadab. Namun ejaan biadab yang telah digunakan salah dalam sistem bahasa Melayu. Jadi mari kita telusuri dengan lebih mendalam kenapa ejaan yang digunakan salah dalam sistem bahasa.
Perkataan biadab ini ialah ejaan yang salah dan tidak diiktiraf dalam sistem ejaan bahasa Melayu baku. Ejaan yang betul ataupun yang benar ialah BIADAP. Kesilapan ini sering berlaku kerana bunyi hujung P dalam perkataan biadab kedengaran hampir seperti bunyi huruf B ketika dituturkan secara lisan. Hal ini menyebabkan penutur sering tersilap mengejanya dalam bentuk tulisan. Seterusnya kita akan telusuri lebih dalam lagi tentang maksud perkataan biadab. Biadab ini berasal daripada gabungan awal B dan kata dasar adab. Maka apabila seseorang tidak beradab, ia digambarkan sebagai biadab. Perkataan ini membawa makna kurang sopan atau tidak menghormati norma atau tidak berbudi bahasa, dan ia mempunyai konotasi yang kuat dari segi etika dan juga kesopanan dalam masyarakat Melayu. Kau pernah tengok tak iklan lama yang pemadam banyak-banyak dia cakap logat dalam negara kita? Ada logat negeri Kedah, logat negeri Kelantan. Tahu tak? Logat kan? Video tak tahulah pula. Video yang Ada. mana? Yang ni. Jangan bermain dengan orang Melaka. Oh, video yang tu. Tapi kenapa dengan video tu? Kau perasan tak? Dalam video tu banyak tau kesalahan-kesalahan bahasa yang diorang guna. Sebab bila kita cakap dalam logat, banyak perkataan-perkataan pasar yang kita guna. Contohnya macam ni. Seterusnya kita akan pergi mengkaji tentang satu lagi kesalahan yang terdapat dalam sebuah iklan yang telah dipaparkan di televisyen di rumah kita. Di dalam iklan tersebut terdapat ayat yang menggunakan iaitu jangan memain dengan orang Melaka. Perkataan memain ini adalah bentuk singkatan tidak baku bagi perkataan bermain atau mempermainkan. Ini adalah bahasa pasar dan bukan bahasa standard mahupun bahasa yang formal. Jika kita membetulkan perkataan ini dalam bahasa baku ataupun bahasa yang lebih formal, kita boleh tukarkannya seperti jangan mempermainkan orang Melaka atau jangan bermain-main dengan orang Melaka. Memain ini adalah satu bahasa selanga ataupun bahasa logat yang digunakan secara lisan dalam percakapan santai, namun sangat tidak sesuai untuk bahan bercetak atau visual rasmi kerana ia tidak menepati struktur tata bahasa Melayu. Perkataan sepatutnya digunakan dalam bentuk kata kerja lengkap seperti bermain atau mempermainkan agar mesej lebih jelas dan tepat. Baba. Kau Kau pernah dengar lagu baru? Lagu Raya? Yang mana? Yang ketipak-ketipung sayang baju raya. Oh, tahu. Tapi kau perasan tak lagu tu banyak guna ada banyak kesalahan bahasa ke? Betul ke? Ya. Yang mana kat mana? Ada, dia ada campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Biar aku terangkan yang mana yang salah. Kita akan mengkaji sebuah lagu yang banyak menggunakan kesalahan tata bahasa. Yang lagu tersebut ialah bertajuk Ketipak Ketipung Sayang. Di dalam lagu tersebut terdapat lirik yang menunjukkan duit raya still dapat ke sayang. Dalam ayat ini terdapat frasa yang menggabungkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris di dalam satu ayat. Ini dikenali sebagai bahasa rojak. Penggunaan perkataan still ataupun dalam bahasa Melayu masih dalam konteks ayat bahasa Melayu tidak terdapat dalam segi tata bahasa rasmi. Untuk kita membetulkan kesalahan ini, kita seharusnya menggunakan ayat yang betul. Contohnya, sayang masih dapat duit raya ke? Ataupun jika ingin mengekalkan gaya yang santai tetapi masih menepati tata bahasa, kita boleh menggunakan ayat masih dapat duit raya sayang. Jika kita huraikan dengan lebih mendalam dalam konteks formal dan juga penulisan rasmi, campuran bahasa perlu dielakkan untuk menjaga keaslian dan kejelasan bahasa. Meskipun dalam konteks media sosial ataupun lagu, penggunaan bahasa rojak biasanya digunakan untuk menarik perhatian.
Namun, dalam penulisan rasmi atau bahan pendidikan, hal ini amatlah tidak digalakkan dan juga penggunaan bahasa yang betul amatlah penting untuk melahirkan masyarakat yang lebih mahir dalam. Sebelum kita mendalami dengan lebih dalam berkenaan media cetak, saya di sini ingin menerangkan serba sedikit berkenaan apa itu media cetak. Jadi, media cetak ini adalah merujuk kepada alat ataupun medium yang menggunakan bahan fizikal seperti kertas untuk menyampaikan maklumat, berita, hiburan ataupun iklan. Ia merangkumi pelbagai penerbitan seperti surat khabar, majalah, buku dan sebagainya. Media cetak ini telah lama digunakan sebelum kemunculan media elektronik dan ianya masih memainkan peranan yang penting di dalam masyarakat kita. Jadi saya ingin menyampaikanlah beberapa jenis media cetak. Jadi yang pertama adalah surat khabar. Surat khabar ini adalah merupakan media cetak yang paling umum digunakan untuk menyampaikan berita harian ataupun berita mingguan. Surat khabar ini mengandungi pelbagai segmen seperti berita tempatan, antarabangsa, politik dan sebagainya. Yang kedua adalah majalah. Majalah adalah berbeza dengan surat khabar. Majalah diterbitkan dengan kekerapan tertentu mengikut mingguan, bulanan ataupun mengikut tahunan. Ia mengandungi artikel-artikel yang lebih panjang dan mendalam tentang topik-topik tertentu seperti gaya hidup, kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah buku. Buku merupakan salah satu bentuk media cetak yang paling lama dan tetap relevan sehingga kini. Buku digunakan untuk pendidikan, hiburan ataupun penyebaran pengetahuan dalam pelbagai genre seperti fiction, non-fiction dan sebagainya. Yang seterusnya adalah poster. Poster digunakan untuk menyampaikan mesej-mesej secara visual dan teks yang padat. Ianya seringkali digunakan dalam kempen promosi acara. Jadi yang seterusnya adalah kelebihan media cetak. Jadi sebenarnya apa kelebihan media cetak ni? Jadi yang pertama adalah mudah diakses dan juga disimpan. Media cetak seperti buku dan juga majalah boleh disimpan dengan mudah sebagai rujukan untuk masa hadapan. Surat khabar dan juga brosur juga mudah diakses tanpa perlu sambungan internet. Yang seterusnya adalah tahan lama. Berbeza dengan media elektronik yang memerlukan peranti untuk akses, media cetak boleh disimpan dalam bentuk fizikal untuk masa jangka yang panjang. Yang seterusnya adalah quality visual. Media cetak seperti majalah dan buku sering menampilkan imej-imej yang resolusi yang tinggi dan juga memberikan pengalaman visual yang menarik. Yang terakhir adalah fokus dan tanpa gangguan. Media cetak memberikan pengalaman membaca yang lebih fokus kerana tiada gangguan seperti iklan dan juga pemberitahuan. Yang seterusnya adalah kelemahan media cetak. Kelemahan yang pertama adalah kos penerbitan dan pengedaran. Penerbitan dan pengedaran media cetak memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding media elektronik. Yang kedua adalah keterbatasan waktu. Surat khabar dan majalah mempunyai tempoh penerbitan yang tertentu. Maklumat yang diterbitkan mungkin tidak begitu relevan atau sudah usang selepas beberapa hari ataupun beberapa minggu. Yang terakhir adalah keterbatasan interaktiviti. Media cetak tidak membenarkan interaksi secara langsung seperti yang ada pada media elektronik, sebagai contoh media sosial ataupun laman web. Secara keseluruhannya, media cetak masih mempunyai tempat yang penting dalam dunia komunikasi, walaupun media elektronik semakin mendominasi. Media cetak tetap digunakan kerana kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dapat ditawarkan oleh media digital. Kodok. Tadi kau pergi kedai alat tulis kan? Kau beli apa je kat sana? Janganlah berahsia macam ni. Kau rasa aku beli apa? Pensel. Salah. Aku beli kalkulator. Ni kalkulator ni?
Kat mana nak beli ni? Buah dah aku cari. Aku beli dekat kedai alat tulis. Alat tulis apa yang namanya? Ya, aku cari. Ni ha. Kedai alat tulis Anika. Kedai alat tulis ni. Ha. Tapi macam ada yang pelik je dengan dia punya papan ni. Apa yang pelik? Warna dia pelik kan? Bukan, dia punya tulisan alat tulis. Salah ni. Salah? Kenapa salah? Okay, cara betul ejaan dia macam ni. Baik, untuk kesalahan untuk gambar yang pertama di sebelah saya, jadinya kesalahan tersebut adalah alat tulis. Di mana kesalahan dari segi morfologi, alat tulis merupakan kesalahan dari sudut penggabungan morfem, iaitu seperti yang kita lihat, morfem ialah unit terkecil dalam bahasa Melayu yang membawa makna. Dalam kes ni, alat, perkataan alat dan juga perkataan tulis masing-masing adalah morfem bebas. Jadi dalam morfologi bahasa Melayu, apabila dua morfem bebas digabungkan untuk membentuk satu kata majmuk yang tidak mantap, ianya mestilah ditulis berasingan. Jadinya perkataan alat dan juga tulis tidak dirapatkan. Jadi kesalahan ini berlaku kerana kekeliruan antara kata majmuk mantap dan juga kata majmuk tidak mantap. Perkataan alat tulis bukan satu morfem tunggal yang baharu. Sebaliknya, gabungan dua morfem yang mengekalkan makna masing-masing. Maka ejaannya mestilah jarak. Perkataan alat dan juga perkataan tulis dijarakkan. Impak kesalahannya adalah kesalahan ini boleh mengubah struktur semantik, iaitu keadaan makna sesuatu perkataan dalam ayat ini dan juga menjejaskan kefahaman pembaca. Kodok. Aku ada satu teka-teki lah orang kata. Kiranya nanti aku akan bagi satu ayat, lepas tu kau teka kat mana kesalahan dia dalam ayat tu. Boleh? Boleh? Boleh kan? Mesti kau berani kan sabut cabaran aku kan? Siap, budak mijak. Okay, untuk ayat dia, dengar. Okay. Hujan dan angin itu menyebabkan beberapa buah pokok tumbang di tepi sebatang jalan di Mekah. Kat mana kesalahan dia? Cuba teka. Susah juga. Di Mekah. Di Mekah. Confirm. Confirm. Salah jawapan dia. Habis kat mana? Jawapan dia adalah buah pokok. Buah pokok? Betul. Buah pokok. Sebab pokok adalah batang pokok, bukan buah pokok. Oh, kenapa macam tu tak? Kalau nak tahu, misalnya. Baik, jadi untuk situasi yang kedua adalah satu keratan akhbar daripada surat khabar. Jadi kesalahan yang saya dapat kenal pasti adalah buah pokok. Perkataan antara buah dan juga pokok. Jadi kesalahan morfologi tersebut adalah buah dalam buah pokok adalah penjodoh bilangan yang salah digunakan. Kiranya penggunaan penjodoh bilangan untuk pokok adalah bukan buah. Dalam morfologi, penjodoh bilangan berfungsi sebagai elemen gramatikal yang hadir bersama kata nama dan pemilihannya bergantung kepada ciri fizikal maupun bentuk objek. Penggunaan buah ataupun pokok adalah morfologi yang salah kerana buah sesuai untuk objek besar dan padu tanpa bentuk khas, dan pokok pula adalah objek yang panjang ataupun tinggi. Maka penjodoh bilangan untuk pokok adalah batang. Jadi kesalahan ini berlaku kerana kegagalan mengaitkan morfologi dengan semantik, iaitu hubungan antara bentuk kata dan makna sebenarnya. Jadi kesan daripada kesalahan ini, kesalahan penjodoh bilangan memberi gambaran bahawa penulis tidak memahami struktur kata dalam konteks. Jadinya secara langsung penggunaan buah pokok adalah salah, tetapi penggunaan batang pokok adalah betul.
Duduk. Aku nak tanya kau sesuatu lah. Minggu lepas kan kau ada beli barang. Tapi orang tu hantar ke rumah. Macam mana nak buat macam tu kan? Kiranya kita beli barang, lepas tu orang tu hantar ke rumah kita. Oh, kau tak pernah beli barang macam tu lagi Belum lagi, aku tak tahu macam mana. Sini, aku ajak. Kau kena download aplikasi ni lo. Oh, aplikasi ni. Tak kau download, kau boleh pilih lah barang mana kau nak. Faham. Kiranya nanti macam mana kita nak bayar benda tu Nak bayar. Mari sini aku tunjuk. Ada dalam surat khabar, dia kata boleh bayar online. Dia kata bayaran online berkesan. Oh, macam tu. Kiranya step dia macam, kiranya cara-cara dia macam ni. Macam tu. Lepas tu dapatlah dia hantar ke rumah. Jadi tak payah nak guna duit tunai tu. Faham. Tapi ada satu kesalahan. Ada salah? Ya. Salah kat belah mana? Salah dia, tadi engkau guna perkataan online, bayar online. Kenapa salah pula? Perkataan tu salah. Kalau ikut dalam bahasa Melayu yang betul. Nak tahu macam mana? Macam mana? Okay, macam ni penjelasan dia. Jadi yang seterusnya adalah kesalahan morfologi dalam media cetak kita adalah perkataan online. Jadi penggunaan kata pinjaman bahasa Inggeris ini, iaitu perkataan online, tanpa pengibuhan ataupun pengubah suara morfologi mengikut kaedah bahasa Melayu. Dari segi analisis morfologi, dalam bahasa Melayu, perkataan pinjaman biasanya disesuaikan sama ada dengan penterjemahan terus, iaitu dalam talian, ataupun melalui peminjaman terubah suai, iaitu talian langsung. Perkataan online adalah peminjaman langsung tanpa penyesuaian morfologi. Lalu, ia gagal mematuhi prinsip pembentukan kata dalam sistem morfologi bahasa Melayu. Kesalahan ini boleh dianggap sebagai kesalahan morfologi leksikal. Hal ini kerana tiada proses morfologi yang sah berlaku. Ia juga menunjukkan kelonggaran dalam pengawalan pengaruh asing yang dapat melemahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Nilainya sederhana sehingga berat dalam konteks penggunaan rasmi. Secara tidak langsungnya, penggunaan online ini adalah tidak betul. Maka penggunaan perkataan online ini perlu ditukar kepada bahasa Melayu, iaitu dalam talian.